Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat puding karamel roti kismis ya. Ini dia bahan-bahannya. Sini saya ada susu full cream, nampak ni 500 ml ataupun 500 ml, 5 biji telur. Ni gula. Tak penuh ya, satu cawan ni tak penuh. Orang kata 1/3 sahaja ni. Lepas tu kita ada kismis. Kalau ada kismis hitam, lagi bagus ya, lagi nampak hitam. Ni saya ada kuning sahaja. Kita ada roti gardenia sebanyak 5 keping dan sedikit garam. Okey. Mula-mula sekali kita masukkan telur sebanyak 5 biji ni. Kita masukkan sedikit garam, sedikit sahaja, agak-agak ni macam ni. Tak sampai 1 sudu ya, sikit je. Kita pecah-pecahkan gini je. Kita tak mau telur ni kembang ataupun berbuih. Kita pecahkan bagi dia sekata gini. Kita masukkan gula. Dan kita masukkan susu. Esensi vanila. Kita masukkan ni roti, kita potong cube macam ni je. Kita tak blender ya, potong-potong macam ni. Dan kita masukkan kismis. Ni kita tepikan. Okey, sekarang kita buat karamel dia pula. Ni setengah cawan gula putih. Yang ni kita karamelkan. Kita tak mau api kuat. Nanti gula kita cepat hangus. Kita buat kecil-kecil saja. Okey, nampak gula kita dah pun perang macam ni. Kita lenggang-lenggangkan dia seluruh permukaan loyang kita ya. Gini. Kita bagi dia keras sekejap. Masukkan dalam loyang ni. Okey, permukaan gula kita dah pun keras macam tu. Bolehlah kita masukkan adunan roti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang kita masukkan air panas ya. Jangan ke sini tepi ni. Bahagian loyang ni. Kita masukkan sini. Ini air panas. Dan kita tutupkan permukaan ni supaya adunan puding kita tak kering ya. Kita tutupkan adunan kita ni macam ni. Kita bakar selama 1 jam, suhu 180 darjah Celsius, api atas bawah ya. Alhamdulillah. Tu dia. Dah pun masak ya. Kita buka ni dulu. Keluarkan pada loyang ni. Atas ni. Okey, kita biarkan dia sejuk atas redai ni dulu. Okey, kuih kita dah sejuk. Nampak? Disipkan daripada tepi dulu. Tidak, nanti dia susah nak keluar. Okey. Tu dia. Yang ni buah kismis ya. Dia turun ke bawah, dia macam ni lah. Permukaan dia, jangan cakap tak licin. Tak licin sebab buah kismis dia dah turun ke bawah. Okey, jom kita potong.
Jom kita makan, kita tengok rasa dia. Saya lah dapat merasa ya. Ini boleh cuba. Resepinya terlalu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Gula yang di badan tadi yang 1/3 cawan tu boleh dikurangkan lagi ya. Tapi kalau yang suka manis, yang ni dah elok dah. Okey, selamat mencuba.